Soundcore by Anchor. Weh, gempak weh. Sebab kau tengok sendiri dia punya kualiti dia. Nampak mewah dan mahal. Korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share di UTG channel supaya korang tak terlepas peluang-peluang yang video yang menarik kita akan share kepada korang. Sebuah brand, dia lebih kurang macam JBL, Harman Kardon. Tapi dengan design macam ni, harga dia lebih murah tau. Aku tak nak korang salah faham. Soundcore ni brand Anchor tau. Sebab diorang nak letakkan satu brand, satu jenama untuk khas untuk speaker, peralatan bunyi kategori macam earbud, headset, speaker macam ni, Bluetooth, diorang letak di bawah Soundcore by Anchor. Tapi kalau untuk charger, power bank, diorang letak Anchor saja, diorang tak letak Soundcore. Speaker ni Twitter dengan base tu nampak lebih nyaring. Lebih kurang aku katakan klasik lah. Dia punya musical setting yang diorang bagi ni memang TikTok weh, sebab kita boleh setting. Ni mood romantik weh. Kalau aku padam lampu ni, gelap tu weh, korang tengok dia punya suasana tu menyebabkan kita jadi macam weh, kita merasai weh. Kita merasai. Kita cuba padam lighting ni, korang sini tengok suasana unggun api. Nampak TikTok weh, aku dah merasai suasana. Kalau korang pergi satu tempat, bawa speaker ni, merasai suasana. Weh, jap aku padam. Weh, simple weh. Tu, korang sendiri boleh rasa suasana macam unggun api tau. Ya, korang sendiri boleh rasa macam suasana dekat unggun api. Sebab sekarang ni aku buka variables untuk unggun api. Suasana macam unggun api kalau kita pergi berpantai, pergi berkelah, berkemah, berkempen, kita buka suasana macam ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku dah merasai suasana function dekat speaker by Anchor ni. Satu lagi kelebihan dekat dia, korang boleh setting dia punya bunyi tau. Yang tu yang best. First kali, sama ada korang nak adjust dia punya bass dia tu kat sini tau. Bass dia sama ada korang nak on ataupun korang nak matikan. Bagi orang yang tak suka bass, korang boleh matikan. Bagi korang, selalunya orang on lah mood ni. Mood bass ni orang on sebab dia ada sedikit bass. Ini dia bagi dua lock. Okay, korang boleh pasang macam ni. Dan korang boleh gantung lah. Kalau korang nak pergi mana-mana, korang boleh gantung. Pakai macam ni, gantung lah, korang boleh bawa. So, aku memang recommended untuk korang brand daripada Anchor, Soundcore. Alright, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum tu korang jangan lupa like, subscribe, komen dan share supaya korang tak terlepas video yang kita akan share minggu-minggu episod yang akan datang. Bye-bye.